Assalamualaikum dan selamat datang Datuk Seri Pandangan J. Datuk Seri, baru-baru ni, in fact last week, hari ni 2 Mac, last week Datuk Seri, minggu yang lalu, negara kita dikejutkan kembali dengan kes Datuk Seri Zahid Hamidi. Yang mana pihak pembelaan dalam kes tersebut, dia datang ke mahkamah ataupun hadir ke mahkamah untuk satu permohonan Datuk Seri untuk anak guam beliau iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi ni dilepas dan dibebaskan. Sekitar 2023 tak silap, mahkamah buat keputusan untuk DNAA. Sekarang ni 2024 ni satu permohonan untuk minta maaf, 2026 satu permohonan untuk dilepas dan dibebaskan. DAA, full acquittal, Datuk Seri. So Datuk Seri, berdasarkan apa yang terjadi ni Datuk Seri, kita dapat lebih kurang Datuk Seri email-email. Hampir 3 email yang berasingan yang bertanyakan tentang yang pertamanya, apa sebenarnya sedang berlaku dalam kes Datuk Seri Zahid Hamidi ni. Ada istilah-istilah seperti DAA, DNAA, dan juga apa sebenarnya proses mahkamah bagi satu pertuduhan jenayah ni sendiri. Jadi untuk tu Datuk Seri, saya serahkan kepada Datuk Seri untuk menjawab ni. Boleh Datuk Seri? Boleh. Okey, terima kasih Cik Fudil lah. Kita punya penonton kebanyakan, walaupun tak banyak, tapi diorang ni semua ni very serious listeners. Betul, yes. Dia selalu nak tahu fakta dan sebagainya. Alright, jadi apa yang timbul di sini ialah pelbagai pertanyaan, kekeliruan berkaitan dengan bagaimanakah Datuk Seri Zahid Hamidi boleh di DNAA, dan kenapa pula sekarang pihak pembelaan, iaitu bagi pihak Datuk Seri Zahid, mohon supaya ianya DAA dan bukan lagi DNAA. Alright. Kita imbas kembali balik fakta kes ni dulu, sebab kita nak gunakan fakta kes Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai satu asas untuk perbincangan tentang proses mahkamah. Jadi dia bukanlah berkaitan dengan Datuk Seri Zahid sahaja, sebagai asas sahaja. Alright. Jadi kalau kita lihat kepada kes Datuk Seri Zahid Hamidi, dia bermula 18 November 2019, di mana beliau telah dituduh dengan 47 pertuduhan dan ia berjalan selama 77 hari perbicaraan. Itu lama tu. Dan selepas 99 saksi pendakwaan telah memberi keterangan, mahkamah telah memerintah Datuk Seri Zahid Hamidi untuk membela diri. Bermakna defense was called. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi pun telah memanggil sebanyak 15 saksi. Jadi kalau jumlahkan 99 campur 15 dan 114 saksi dalam perbicaraan Datuk Zahid Hamidi. Kemudiannya seperti mana yang Fudil sebut tadi, pihak pendakwa raya telah pergi ke mahkamah dan memohon supaya kes Datuk Seri Zahid Hamidi di DNAA dilepaskan tanpa dibebaskan dengan memberikan 11 alasan-alasan. Itu berlaku. Dan oleh demikian mahkamah telah pun DNAA Datuk Seri Zahid Hamidi pada 4 September 2023. Alright. Dan kalau kita lihat kepada beberapa perkembangan, hakim yang memerintahkan DNAA juga telah membuat satu kenyataan seolah keluhan. Beliau mengatakan bahawa sekiranya Datuk Zahid Hamidi punya kes tidak berterusan, ini bermakna banyak masa, kos, tenaga telah terbuang. Dan kita harus mengambil iktibar daripada teguran sedemikian, bermakna pada keadaan-keadaan lain atau masa-masa depan, pihak peguam negara patutlah lebih teliti dalam membawa sebarang kes ke mahkamah supaya the taxpayers money is not wasted. Dana pembayar cukai tidak terbuang. Alright. Jadi untuk memahami semua ini, kita perlu kembali balik kepada bagaimanakah struktur dan proses sistem keadilan jenayah dalam negara kita ini. Baik pada. Bila seorang itu dituduh, dia akan dibawa ke mahkamah. Pertuduhan akan dibaca kepada tertuduh sedemikian. Dan tertuduh ada dua pilihan. Dia boleh pilih untuk mengaku salah atau dia boleh pilih untuk tidak mengaku salah. Jika dia mengaku salah,
Jadi mahkamah akan memberi satu tarikh untuk membacakan pertuduhan sepenuhnya kepada beliau sekali lagi, dan juga akan adakan satu tarikh untuk mengenakan apakah hukuman yang akan dijalankan. Dan dalam kes-kes sedemikian, biasalah pihak pendakwaan mungkin ada faktor-faktor untuk memberatkan hukuman, dan pihak pembelaan akan ada faktor-faktor untuk meringankan hukuman. Dan biasanya bila seorang itu mengaku salah, biasanya mereka akan menerima suatu diskaun dalam hukuman tersebut. Dan perkara ini tidak berlaku dalam kes Datuk Seri Zahimidi. Datuk Seri Zahimidi memilih pilihan yang kedua, beliau mengaku tidak bersalah. Jadi bila seorang tertuduh mengaku tidak bersalah, apa yang akan berlaku ialah perbicaraan akan bermula. Dan sebelum perbicaraan akan berlaku beberapa perbincangan dan juga relationship di antara pihak pendakwaan dan juga pihak pembelaan. Di bawah undang-undang, Fadil, pihak pendakwaan harus kemukakan dokumen-dokumen yang mereka akan gunakan di dalam perbicaraan. Ini adalah untuk membolehkan pembelaan untuk menyediakan pembelaan mereka. Saya tak tahu sama ada Fudin ni orang muda, saya tak tahu sama ada Fudin tahu ataupun tidak. 30 tahun yang sudah, dokumen-dokumen pun tak pernah diberikan kepada pihak pembelaan. Kira kalau defense lawyer, seorang peguam pembela, dia pergi ke mahkamah, itulah pertama kali yang dia akan lihat dokumen-dokumen apakah yang akan digunakan oleh pendakwaan, siapakah saksi-saksi yang akan dipanggil dan sebagainya. Jadi ketika itu kami senior panggil itu sebagai prosecution by ambush. Itu lagi susah. Itu lagi susah. Yes. Tapi sekarang jadi sekarang undang-undang telah pun lebih mantap, lebih adil dari aspek di mana pihak pembelaan tertuduh akan tahu apakah kes yang akan dijalankan oleh pendakwaan terhadap mereka. Jadi kita akan teliti, pihak pembelaan akan teliti segala dokumen-dokumen yang diberikan, yang dibekalkan oleh pihak pendakwaan, dan akan menyediakan pembelaan mereka. Dan pada masa yang sama juga, pihak pembelaan juga boleh meminta beberapa dokumen-dokumen yang mereka percaya adalah penting untuk tertuduh, untuk menyediakan pembelaan yang tidak dibekalkan oleh pihak pendakwaan. Jadi kesemuanya ini ialah untuk menentukan bahawa sistem keadilan jenayah itu berjalan secara adil, supaya segala bukti-bukti yang perlu diberikan sudah diberikan di mahkamah. Okey. Dan pada masa yang sama juga kita ada dua jenis bukti, satu bukti dokumentar, yang keduanya bukti manusia, saksi-saksi. Jadi pihak pendakwaan juga akan memberikan senarai saksi-saksi, siapakah saksi yang mereka akan panggil. Dan sekarang juga mahkamah akan memerintahkan dan pihak pendakwaan akan juga beri witness statement, kenyataan saksi. So bayangkan dulu kenyataan saksi pun tidak ada. Easy nowadays. Sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah. For us, yes. Ya, dan juga adil untuk tertuduh. Jadi correct. mereka tahu apakah saksi-saksi pendakwaan yang akan bercakap. Correct. Jadi banyak kerja-kerja yang telah dilakukan dalam satu proses awalan sebelum perbicaraan bermula pun. Alright. Jadi bila perbicaraan bermula, itu dipanggil sebagai peringkat pendakwaan. Pihak pendakwa raya lah yang akan memulakan kes. Mereka lah yang akan memanggil saksi-saksi mereka dahulu. Jadi satu demi satu saksi akan datang ke mahkamah untuk memberi keterangan, untuk mengemukakan dokumen-dokumen dan sebagainya. Dan saksi-saksi pendakwa raya, pendakwaan yang dipanggil oleh pendakwaan akan dicabar oleh pihak pembelaan. Akan dicabar keterangan yang diberikan, akan dicabar keterangan lisan yang diberikan, akan dicabar keterangan dokumentar yang diberikan. Semuanya ialah untuk memastikan kredibiliti penyataan saksi, kredibiliti juga penyataan yang diberikan oleh dokumentar-dokumentar. Semua ini memastikan supaya keterangan yang terbaiklah yang dikemukakan untuk mensabitkan tertuduh. Sebab kita kena ingat, Fudil, satu prinsip asas di dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia ialah tertuduh tidak bersalah sehingga dia didapati bersalah oleh mahkamah melalui keterangan-keterangan yang dikemukakan. Alright. Jadi peringkat itu akan tengok pada kes, dia akan berpanjangan. Dalam kes Datuk Seri Zahimidi, sebab dia satu kes yang kompleks, banyak saksi dipanggil, maka dia makan masa lebih kurang hampir 80 hari. Alright. Jadi bila pada akhir kes pendakwaan, bila semua keterangan, semua saksi telah dipanggil, maka pihak pendakwaan akan menutup kes mereka. Mereka akan beritahu pada mahkamah bahawa pihak pendakwaan sudah pun
mengemukakan segala saksi dan segala keterangan yang mereka ada untuk mensabitkan, untuk membuktikan kesalahan pihak tertuduh pada tahap beyond reasonable doubt, pada tahap menjangkaui keraguan yang manasabah. Bukan 100% tapi tak ada keraguan yang manasabah untuk menyatakan ataupun untuk membuat kesimpulan bahawa tertuduh tidak bersalah. Right. Jadi bila itu berlaku, mahkamah akan memberi satu tarikh di mana kedua-dua pihak, pihak pendakwaan dan juga pihak pembelaan, kedua-duanya diberi peluang untuk menilai kesemua keterangan-keterangan yang diberikan, kesemua dokumen-dokumen yang diberikan, nilai dan hujahlah. Dan pihak pendakwaan akan hujah kenapa mereka telah pun membuktikan kesalahan tertuduh pada tahap keraguan yang melebihi keraguan manasabah. Dan pihak pembelaan juga akan berhujah di mana pihak pendakwa telah gagal untuk membuktikan suatu kes prima facie ataupun kes di mana pihak pendakwaan telah membuktikan pada tahap keraguan yang manasabah. Jadi kedua-dua tu. Jadi mereka akan bertulis dan hantar kepada mahkamah. Dan mahkamah pula akan menetapkan satu tarikh. Jadi kedua-dua pergilah ke mahkamah macam kita pernah buat. Pergi ke mahkamah dan pihak pendakwa akan berhujah secara lisan dan pihak pembelaan juga akan berhujah secara lisan, dan kedua-duanya akan merujuk hakim kepada dokumen-dokumen yang mereka rujuk sebagai eksibit-eksibit dan sebagainya. Alright, jadi bila itu berlaku, mahkamah akan menetapkan satu tarikh untuk keputusan supaya mahkamah dapat menilai sendiri hujah-hujah pembelaan, hujah-hujah pendakwaan, lihat pada dokumen-dokumen sebagainya, dan mahkamah akan buat kesimpulan sama ada adakah pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes mereka pada tahap menjangkaui keraguan yang manasabah. Itu satu kepentingan. Okey. Pada tahap itu, Fudil, itu merupakan satu tahap yang agak teknikal. Apa itu prima facie case? Di Malaysia pada hari ini, pada akhir kes pendakwaan, bila kita mengatakan prima facie, ia bermakna hakim yang mendengar kes tersebut telah berpuas hati bahawa pihak pendakwa raya telah membuktikan kes mereka pada tahap menjangkaui, melebihi keraguan yang manasabah. Maknanya hakim telah berpuas hati. Dan hakim dikehendaki untuk membuat satu penilaian yang maksimum terhadap keterangan-keterangan yang diberikan. Ini penting, ya. Hakim pada akhir kes pendakwaan prima facie itu dikehendaki membuat satu penilaian yang maksimum terhadap keterangan-keterangan yang diberikan, terhadap eksibit-eksibit yang diberikan. Jadi akhirnya beliau akan membuat satu keputusan sama ada, okey, saya berpuas hati, dan jika hakim berpuas hati, maka ia akan memerintahkan pihak pembelaan untuk membuat pembelaan. Panggil saksi-saksi kamu. Kemukakan keterangan-keterangan kamu untuk sangkal, untuk menyangkal kes pendakwaan. Jika hakim tidak berpuas hati, maka hakim akan melepaskan dan membebaskan tertuduh pada akhir kes pendakwaan. Pembelaan tidak dipanggil. Itu peringkat yang penting, ya. Alright. Itu satu perkara, ingat. Jadi kita ambil kedudukan di mana dalam macam kes Dato' Sri Zat Hamidi, Dato' Sri Zat Hamidi dikehendaki untuk mengemukakan pembelaan. Jadi bila seorang tertuduh itu dikehendaki mengemukakan pembelaan, beliau pula akan membuat senarai saksi pula. Mereka pula akan mengemukakan dokumen-dokumen yang mereka akan kemukakan kepada mahkamah sebagai bukti. Alright. Now, kita balik-balik, ya. Selepas mahkamah buat keputusan untuk memanggil, mahkamah memerintahkan pihak pembelaan, kamu kena bela diri. Apakah pilihan-pilihan yang ada kepada tertuduh? Itu penting. Dalam undang-undang keadilan jenayah di Malaysia, tertuduh mempunyai 3 pilihan. Pilihan pertama ialah tertuduh boleh memilih untuk berdiam diri. Maknanya tertuduh kata, saya tidak mau menjawab apa-apa pun. Saya tidak mau mengemukakan sebarang keterangan dan sebagainya. Dia boleh. Pilihan kedua ialah seorang tertuduh boleh membuat keterangan dalam kandang tertuduh. Dan kalau buat kandang tertuduh, kenyataan tidak bersumpah. Jadi bila seorang tertuduh membuat kenyataan dalam kandang tertuduh, kenyataan yang tidak bersumpah, ia tidak boleh disoal balas. Ini yang dilakukan oleh, kalau kita ingat, Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam perbicaraan beliau.
Yang ketiganya ialah beliau boleh memilih, seorang tertuduh boleh memilih untuk memberi keterangan dalam kandang saksi. Seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib Razak. Jadi bila kita buat keterangan dalam kandang saksi, ia boleh disoal balas oleh pihak pendakwa raya. Jadi tiga ya, saya rumuskan. Yang pertama, diam diri, tak buat apa pun. Yang kedua, buat keterangan dari kandang tertuduh, tidak bersumpah, tidak boleh disoal balas. Yang ketiganya, buat keterangan daripada kandang saksi, boleh disoal balas dan boleh panggil saksi dan sebagainya. Baik, Fudela, pada akhir kes pendakwaan, jika seorang tertuduh memilih untuk tidak mahu mengemukakan sebarang keterangan, apa berlaku? Itu menarik. Apa berlaku dan apakah pilihan yang ada pada hakim? Dia, yang saya tahu Datuk Seri, hakim perlu membuat keputusan. Ya, untuk sama ada dia dapati bersalah ataupun sebaliknya. Correct. Ya. Tapi kita kena ingat kita kena ingat pembelaan dipanggil sebab hakim dapati bahawa pihak pendakwa raya telah pun membuktikan kes mereka melampaui jangkaan munasabah. Dan juga, if I may add, Datuk Seri explain very well just now. Hakim juga telah meneliti kesemua, perlu meneliti kesemua secara maksimum. Ya, betul. Right. And in the context of Datuk Seri Zahid Hamidi, the 99 saksi yang came, that is where the taxpayer money punya remarks was made. Okay, then continue Datuk Seri. So at the end of the prosecution case, pada akhir kes pendakwaan, bila hakim sudah pun membuat keputusan untuk memerintahkan pihak tertuduh untuk mengemukakan pembelaan, bermakna hakim telah pun berpuas hati bahawa satu kes profesi telah dibuktikan. Jadi bila kamu berdiam diri, pada saya hanya satu pilihan yang ada pada hakim, iaitu untuk mensabitkan, untuk mendapati bahawa tertuduh salah dalam melakukan jenayah yang dikemukakan. Benar. Dia tak ada pilihan lain. So maximum evaluation. Correct. Right. Tetapi bila ada pilihan yang kedua sebagai contoh, pilihan ialah mereka mengemukakan pembelaan. Jadi bila mereka mengemukakan pembelaan dan sebagainya dan proses berjalan seperti biasa, pada akhir kes pembelaan, kedua-dua pihak pendakwaan dan juga pihak pembelaan akan diberi peluang yang kedua untuk berhujah. Di mana kini pihak pembelaan akan berhujah keseluruhan kembali dan mengatakan bahawa mereka telah menyangkal mereka telah menyangkal keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya pada tahap beyond reasonable doubt. Maknanya mereka akan mengatakan bahawa pada akhir kes pembelaan, pihak pendakwaan telah gagal untuk membuktikan kes mereka pada tahap menjangkaui beyond reasonable doubt, keraguan yang munasabah. Jadi hakim pula akan melihat kembali keseluruhan kes. Hakim akan menilai kembali kes pendakwaan dalam konteks kes pembelaan untuk membuat keputusan yang baru sama adakah dengan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh pihak pembelaan, adakah pihak pendakwa raya telah berjaya untuk membuktikan kes mereka pada tahap menjangkaui keraguan yang munasabah. Itu akan berlaku dalam kes-kes biasa. Alright. Tetapi apa yang berlaku dalam kes Zahid Hamidi adalah berbeza. Apa yang berlaku dalam kes Zahid Hamidi ialah kes pembelaan tidak diteruskan sampai akhir kes pembelaan. Apa yang berlaku ialah pada tahap saksi yang ke-15, kes tersebut telah di DNAA. Dan sebab yang diberikan ialah representasi-representasi yang dikemukakan oleh pihak pembelaan, pihak Datuk Seri Zahid Hamidi untuk beberapa sebab untuk kes tersebut di DNA dan sebagainya. Dan pegawai negara datang ke mahkamah. Alright. Soalan pertama, apakah itu representasi? Itu penting ya, sebab betul. Kita dengar ada representasi. Adakah ini perkara biasa? Adakah perkara biasa? Special? Adakah special? Adakah perkara ini perkara yang luar biasa dan sebagainya? Alright. Seperti mana yang Cik Fu dia pun tahu, sebab Cik Fu dia pun pengamal undang-undang jenayah. Representasi adalah perkara yang biasa. In fact, representasi bermula selepas tertuduh dituduh di mahkamah. Kadang-kala ada juga representasi berlaku selepas tertuduh ditangkap. Ada juga. Selepas seorang tertuduh itu, bukan tertuduh, seseorang suspek itu ditangkap, sebelum dia dituduh, ada juga peguam-peguam dan suspek itu sendiri mengemukakan representasi-representasi tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, mungkin untuk tidak di-charge, tetapi untuk di-charge di bawah
peruntukan-peruntukan lain dan sebagainya. Ini satu perbincangan yang berbeza di mana boleh berlaku perbincangan dan negotiation di antara suspek dan juga pihak enforcement agency dan pendakwa raya. Itu soal lain. Okay, di sini selepas tertuduh itu dituduh di mahkamah, pihak pembelaan boleh mengemukakan pelbagai representasi untuk pelbagai tujuan. Di antaranya ialah representasi merupakan apa itu representasi? Representasi merupakan kenyataan bertulis oleh tertuduh kepada pendakwa raya untuk mengemukakan beberapa cadangan-cadangan terhadap tuduhan yang dikenakan kepadanya. Sebagai contoh, bila seorang itu dituduh di mahkamah, seorang tertuduh itu boleh mengemukakan representasi untuk mengaku salah. Boleh. Dan dia mengaku salah dan katakan, okay, saya akan mengaku salah kepada tuduhan ini dan bukan tuduhan ini. Dan jika tuduhan ini dikenakan dan tuduhan ini semua, tuduhan yang lain semua tu diketepikan, take into consideration, diketepikan, maka saya rela untuk mengaku tuduhan ini. Dan itu satu perkara yang boleh dilakukan. Dan banyak lagi perkara. Dan juga begitu juga ada representasi yang boleh dilakukan untuk mengatakan bahawa beliau tidak bersalah dengan mengemukakan keterangan-keterangan tertentu. Kita kena ingat, Fudil, keterangan ada pelbagai jenis. Ada keterangan-keterangan yang boleh dikemukakan di mahkamah. Ada keterangan-keterangan yang tidak boleh dikemukakan di mahkamah. Sebab keterangan-keterangan di mahkamah mempunyai satu tahap yang lebih tinggi, higher level of standard. Dia mesti boleh fulfill requirement ataupun keperluan keboleh masuk atau keboleh terimaan suatu keterangan, the admissibility, the credibility, hearsay evidence, dengan cakap sebagainya. Banyak, itu very complicated. Tapi ada keterangan yang sangat-sangat penting dan mustahak bagi pihak tertuduh yang dia boleh tunjuk kepada pendakwa raya. Dan pendakwa raya ni pula, peguam negara pula kita kena faham, peguam negara selain daripada seorang pendakwa raya, ia juga dianggap sebagai the fountain of justice. Ini very important, satu konsep yang ramai orang awam tidak tahu. Pengamal undang-undang tahu. Selain daripada seorang peguam negara itu pendakwa raya, ia juga merupakan fountain of justice. Maknanya dia satu sumber keadilan. Dia boleh lihat pada keterangan-keterangan yang tidak boleh dikemukakan di mahkamah, tetapi dari aspek keadilan, dia boleh mengambil kira atas dasar kemanusiaan dan pelbagai faktor-faktor lain. Itu kuasa yang ada pada seorang pendakwa, seorang peguam negara. Jadi perkara semua ini. Jadi inilah yang pentingnya representasi. Jadi dalam kes Zaimiri dikemukakan satu representasi. Okay. Kenapa timbulnya macam-macam bantahan, macam-macam ketidakseronokan oleh orang awam? Walau perkara itu satu perkara yang normal. Okay. Isu ni sebenarnya, Fudil, ada isu yang lebih is more interesting for a lawyer than to ordinary person. Satu isu yang lebih menarik dan lebih dibincang oleh seorang peguam dan juga pensyarah-pensyarah undang-undang daripada orang awam. Sebab ia pergi pada asas keadilan itu sendiri. Kalau kita lihat kepada perbincangan ini, bila peguam negara tersebut dalam kes Zahid Hamidi, dia datang ke mahkamah, dia cite dua peruntukan. Satu, dia sebut tentang artikel 145. Artikel 145 ialah berkaitan dengan kuasa peguam negara. Dan memanglah kalau kita lihat pada artikel 145 tu, memang kuasa tu yang kuasa diberikan kepada seorang peguam negara untuk menjalankan suatu kes, untuk menghentikan suatu kes, untuk cara kes itu berjalan. Seolah dia sangat mutlak. Tapi adalah dia punya caveatnya ialah dia mesti dilakukan tanpa malice, tanpa niat jahat. Kalau niat jahat dan malice, dia boleh tertuduh tu boleh mengemukakan satu permohonan untuk malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat. Itu cerita yang lain. Tapi kuasa di bawah 145 tu memang very strong. Dan mereka juga telah mengemukakan satu lagi peruntukan, iaitu di bawah Kanun Acara Jenayah. Section berapa? Saya pun tak apa ingat. 154 ke? Cuba cek. 254. Buka, saya percaya. Buka akta. 254. Okey. So telah buka akta 254. 254 satu akta, satu peruntukan yang penting di bawah Kanun Acara Jenayah. Kalau kita lihat pada section tersebut,
Tajuk dia, pendakwa raya boleh menolak daripada mendakwa selanjutnya di mana-mana peringkat. Section ini saya pernah gunakan dalam beberapa ketika dalam saya punya praktis. Ya. Di mana saya lihat bahawa kes pendakwa raya itu berjalan, dan dalam perjalanan kes pendakwa raya itu semakin lemah. Jadi daripada nak membuang masa pendakwa raya itu meneruskan kes mereka, saya pernah syorkan bahawa Peguam Negara gunakan Seksyen 2541 itu untuk memberhentikan pendakwaan terhadap anak guam. Ya, lebih Dia efisien menjimatkan lah, masa Zuri. lebih efisien. Jadi 2541 ni dan 2 ni mempunyai peranan yang sangat penting dalam memastikan wujudnya keadilan dalam sistem jenayah. Betul. So kalau kita lihat pada 2541, dalam mana-mana juga peringkat perbicaraan, sebelum penghakiman diberikan, pendakwa raya jika berpendapat patut bolehlah memberitahu mahkamah yang dia tidak akan mendakwa tertuduh itu selanjutnya terhadap pertuduhan itu, dan semua prosiding pertuduhan terhadap tertuduh hendaklah diberhentikan dan tertuduh hendaklah dibebaskan daripada pertuduhan itu. Dan kita lihat pada 2542 pula, sebelum kita huraikan, kita baca dulu. Di sebarang peringkat dalam mana-mana perbicaraan di mahkamah session atau mahkamah magistrate, sebelum disampaikan penghakiman, pegawai yang menjalankan pendakwaan jika berpendapat patut bolehlah memberitahu mahkamah yang dia tidak bertujuan untuk hendak mendakwa tertuduh itu selanjutnya terhadap pertuduhan itu, dan semua prosiding pertuduhan ke atas tertuduh itu bolehlah diberhentikan dengan kebenaran mahkamah, dan jika diberhentikan sedemikian maka tertuduh itu hendaklah dibebaskan daripada pertuduhan itu. Alright? Okay. So kalau kita lihat okey, yang ketiga pula, pelepasan daripada pertuduhan itu tidak dianggap sebagai pembebasan kecuali jika mahkamah mengarahkan demikian. Okey. Kalau kita lihat pada peruntukan 2541 ni, Cik Fudil lah. Ya. 2541 ni, Cik Fudil, dalam perjalanan kes-kes jenayah di mahkamah Malaysia, itu satu perkara yang biasa. Banyak ketika di mana seorang itu dituduh dan dituduh, selepas tu ada beberapa mention dan sebagainya kan. Tetapi lepas beberapa kali hadir di mahkamah, kadang-kadang pendakwa raya ada hadapi kesukaran untuk mendapatkan saksi. Saksi lari, saksi hilang dan sebagainya. Jadi pendakwa raya pergi ke mahkamah untuk meminta supaya kes tersebut di DNAA, dilepaskan tanpa dibebaskan, sehingga mereka dapat locate atau dapat cari saksi yang telah lari. Dan mahkamah benarkan untuk tempoh yang terhad. Maknanya pendakwa raya mengatakan mereka memerlukan masa untuk mendapatkan saksi, dan buat sementara itu janganlah tertuduh itu dilepaskan dan dibebaskan, tetapi hanya dibebaskan daripada tuduhan, tapi tidak dilepaskan. Maknanya ia boleh dituduh kembali. Itu penting ya. DNAA bermakna seorang tertuduh boleh dituduh kembali. Kalau DAA bermakna tertuduh itu dibebaskan dan dilepaskan. Itu beza dua tu. So kenapa jadi isu yang besar? Sebab seperti mana saya terangkan tadi, biasanya perkara ini berlaku pada peringkat pendakwaan sebelum penghakiman diberikan. Faham ya? Faham. Jadi itu yang isu besar ni. Itu isu besar yang sedang dibincang, didebat oleh peguam-peguam dan juga oleh akademik undang-undang. Bolehkah seorang pendakwa raya menggunakan 2541 dan 2 itu selepas penghakiman dipanggil, selepas penghakiman diberikan? Dalam konteks penghakiman ini timbul beberapa persoalan. Penghakiman yang dibuat oleh seorang hakim pada akhir kes pendakwaan, adakah itu ditakrif sebagai penghakiman dari segi undang-undang? Adakah penghakiman yang diperintah, yang dikeluarkan oleh seorang hakim pada akhir kes pendakwaan itu ditakrif sebagai penghakiman dalam konteks Seksyen 2541 dan 2 Kanun Acara Jenayah? Jika ianya ditakrif sebagai penghakiman, maka kita dapati bahawa boleh dibuat rumusan bahawa 2541 dan 2 tidak terpakai. Faham ya? Maknanya tidak boleh dilepaskan, dibebaskan dengan cara ini. Maknanya perbicaraan itu harus berterusan. Perbicaraan itu harus berterusan sampailah ke akhir kes pembelaan. Jadi itu isu utama yang dibincang. Itu satu isu yang memerlukan
penafsiran undang-undang. Ya, Ya menarik ya. benar, betul. Itu penafsiran undang-undang. Okey, itu satu isu. Terus ada juga satu isu yang lain. Adakah 2541 dan 2 ini pula bertembung atau bercanggah dengan peruntukan perlembagaan? Itu artikel 145. Sebab artikel 145, perkara 145 perlembagaan memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak pendakwa raya, pihak peguam negara untuk cara mengendalikan, memberhentikan, memulakan suatu prosiding. Adakah yang bercanggah? Itu satu persoalan. Jadi Fudil lah, isu-isu yang menarik di sini, saya tak jawapannya ya. Ya, Isu yang menarik di sini, saya memang ada pandangan saya lah. ya betul. Tapi isu di sini ialah, yang menarik ialah di manakah kuasa pegawai negara itu bermula dan bilakah ia berakhir. Adakah kuasa seorang pegawai negara itu berakhir selepas penghakiman telah dibuat pada hujung kes pendakwaan? Maknanya selepas kes pendakwaan, pihak pendakwa raya tidak ada lagi kuasa untuk menarik dan sebagainya. Untuk menarik apa? Menarik pertuduhan dan sebagainya. Jadi itu. Tetapi itu satu perkara yang perlu dibincang secara serius. Secara mendalam, tanpa emosi dan sebagainya. Sebab ia menyentuh dan beri kesan kepada keadilan. Benar. Sebab kita tidak menafikan bahawa kita mustahil untuk mentelaah apakah kebarangkalian keadaan yang boleh berlaku kepada seseorang. Sebagai contoh, kita tidak boleh menafikan satu keadaan di mana satu keterangan itu muncul hanya pada peringkat pembelaan. Benar. Dan bila perkata muncul pada peringkat pembelaan, adakah kita tidak boleh membuat satu representasi berdasarkan keterangan tersebut kepada pihak pendakwaan untuk kes itu ditarik dan sebagainya? Atau adakah keterangan tersebut itu dikemukakan di mahkamah? Dan bagaimana pula jika keterangan tersebut itu dikemukakan tapi keterangan tersebut tidak menepati peruntukan yang serius, yang ketat di bawah akta keterangan? Masalah kan? Jadi dia banyak solusi dan banyak penyelesaian yang boleh difikirkan oleh stakeholder dalam hal ini. Mungkin juga kalau keterangan tersebut sebagai contoh, keterangan yang tidak boleh terima masuk sebagainya, boleh dibincang dengan pihak pendakwa raya. Dan boleh kita cari satu kaedah di mana keterangan tersebut boleh dikemukakan juga kepada mahkamah. Daripada ianya tertakluk kepada representasi dan pegawai negara buat keputusan untuk tarik balik kes dan ia memberi satu kesan yang negatif kepada tanggapan dan persepsi awam. Sebab kita kena ingat Fudil lah, keadilan di mana-mana negara pun, keadilan negara yang bertamadun bukan saja harus dilakukan tetapi harus dilihat sebagai dilakukan. Itulah saya punya penjelasan. Menarik Azri dan sangat-sangat mendalam kerana ia menyentuh bukan saja kita bermula dengan kes Zahid Hamidi. Dan kita yang pendengar ni dia suka kita huraian-huraian yang mendalam. Ya betul. Dan saya percaya ia sangat menjawab soalan kepada yang kita terima Azri. Apakah peringkat-peringkat dalam satu pertuduhan kes jenayah? Saya percaya Datuk Seri telah menerangkan dan saya percaya kita sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi, kita bermula daripada kes Datuk Seri Zahid Hamidi, dan tetapi Datuk Seri telah menerangkan dan penerangan Datuk Seri ini saya percaya terpakai kepada semua kes-kes jenayah Datuk Seri. Bukan saja kes Datuk Seri Zahid Hamidi, adalah undang-undang secara menyeluruh berkaitan jenayah, undang-undang jenayah di Malaysia terutamanya. Itu penting perkara yang Cik Fudil sebutkan, Saudara Fudil sebutkan. Kita kena latih minda kita jangan terlalu bias ataupun melompat ataupun react secara emosi terhadap orang politik yang kita tak minat. Benar. Ataupun orang politik kita minat. Orang politik kita minat, kita lupakan undang-undang. Orang politik kita tak minat, kita nak tekankan undang-undang. Dia tak boleh. Rakyat kena sentiasa taat kepada kedaulatan undang-undang. Ya, Dia tak boleh taat kepada individu-individu. Sebab yang akan melindungi rakyat ialah kedaulatan undang-undang. Jangan pada orang kita suka tu kita nak ketidakadilan. Dan orang yang kita suka tu kita nak kompromi keadilan. Tak boleh dia macam tu. Itu masalah beberapa rakyat dalam negara ni lah. Mereka tidak lihat secara objektif. Tapi perbincangan kita ni menghala bukan kepada Zahid dan sebagainya. Kita menghala kepada untuk memperkasakan, memperkukuh kedaulatan undang-undang melalui memantapkan proses
undang-undang itu sendiri. Jadi kita kena faham proses undang-undang itu kita cuba buat di sini. Dan saya percaya dia sebahagian daripada apa yang Rapera tu sendiri membawa, Datuk Seri, berfikir dalam konteks ihsan. Ihsan ni kepada semua, Datuk Seri. Terima kasih, Datuk Seri. Saya percaya bulan puasa ni kita terima satu information yang saya percaya kita boleh digest dan sangat berguna. Dan saya percaya juga ia akan menjadi presiden yang mana perlu dibincangkan Seksyen 254 ni. Di mana berakhirnya atau adakah ia berakhir kuasa pendakwa raya itu sendiri daripada segi penakrifan penghakiman tu, sama ada selepas kes prima facie ataupun selepas kes pembelaan itu sendiri. Satu lagi saya tambah di sini, kenapa pihak peguam bagi Datuk Seri Zahid Hamidi pergi balik ke mahkamah untuk buat satu permohonan yang baru pula? Ya, betul. Kan Datuk Zahid Hamidi sudah pun di DNAA. Ya, betul. Kenapa mereka? Sebabnya ialah apa yang berlaku dalam 2543 Kanun Acara Jenayah itu sendiri. Kita lihat pertama kalinya Datuk Zahid Hamidi telah dilepaskan daripada pertuduhan tetapi tidak dibebaskan. Jadi untuk mendapatkan pembebasan daripada pertuduhan di bawah Seksyen 254 Sub 3 Kanun Acara Jenayah, Peguam Datuk Zahid Hamidi terpaksa pergi ke mahkamah untuk mahkamah mengeluarkan satu perintah baru, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi dibebaskan juga daripada pertuduhan. Itu diperuntukkan dalam seksyen itu sendiri. Ini adalah satu amalan biasa, Zuri, ya? Satu amalan biasa. Sebabnya ialah bila pihak peguam negara datang ke mahkamah dan memohon atas sebab-sebab mereka supaya kes tersebut di DNAA, di mana pertuduhan itu, di mana tertuduh itu dilepaskan tanpa dibebaskan. Itu berlaku. Dan katalah kata seorang tertuduh itu dibebaskan selama 3 tahun. Tapi kita kena ingat, bila di DNAA ataupun dilepaskan tanpa dibebaskan, ini bermakna tertuduh itu boleh dituduh semula. Jadi sampai bilakah seorang tertuduh itu akan sentiasa mengalami stres? Bila aku nak tuduh balik ni, bila aku tuduh balik ni? Satu. Yang keduanya, ia merupakan satu perkara yang tidak adil langsung. Jika pendakwa raya mempunyai bukti-bukti yang baru, tuduhlah. Kalau tidak ada, seharusnya tertuduh itu dilepaskan dan dibebaskan. Tetapi untuk melakukan perkara sedemikian, seorang tertuduh perlu pergi ke mahkamah untuk memohon satu perintah supaya dilepaskan dan dibebaskan. Sebab ia sudah pun dilepaskan. Itu memang perkara yang normal. Okay? Betul, Zuri. Dan ini saya tanya kerana bila kita dengar kes-kes berkaitan dengan berprofil tinggi ni, kadang-kadang wujud spekulasi, jadi kita perlu dapatkan penjelasan daripada Datuk Seri sendiri. InsyaAllah. Ya, betul. Datuk Seri, baru ni saya tengok ada satu lagu, Datuk Seri, lagu yang terbaru. Bukan kita dah habis ke bincang tentang yang ni lagi undang-undang? Panas, Datuk Seri. Dia lebih panas daripada undang-undang tu sendiri. Dia lagu yang dikeluarkan oleh Datuk Seri sendiri, tajuk Duit Kita, Datuk Seri. So saya interested in the message itself, Datuk Seri. Sebelum tu kita dengar sikit, boleh, Datuk Seri? Boleh. Ya. Mereka datang waktu pilihan raya, bersalaman penuh harapan, katanya mahu membela nasib orang kecil di pinggiran. Bantuan turun bagai hujan, gambar besar di akhbar depan, seolah duit dari poket sendiri, padahal duit rakyat diberi. Bukan duit mereka, duit kita, dari cukai dan hutang negara. Nama mereka dijulang tinggi, beban kita dipikul sendiri. Bukan duit mereka, duit rakyat, anak kita menanggung akibat. Okey, Datuk Seri, kita dah dengar kan, banyak saya rasa heavy what is being said melalui lagu ni. Penuh melodi, sedap, tetapi mesej dia, Datuk Seri. Saya nak tanya pertama sekali, duit kita ni, apa cerita duit kita ni? Okeylah, Fudil. Saya banyak menulis. Saya banyak menulis di ruang-ruang akhbar, juga blog saya, berkaitan dengan isu-isu rakyat. Kita cuba rapi-rapi, kita cuba untuk mendidik rakyat berfikir. Ya. Jadi kalau kita lihat pada negara kita ni,
banyak ketika kita lihat pengumuman dibuat oleh orang politik dan pemimpin politik, termasuk mereka yang dalam kerajaan, yang jadi kerajaan. Mereka akan buat pengumuman tentang peruntukan, terutamanya bila raya, toll free sebagai contoh, atau masa bila awal tahun, atau masa bajet. Dan kita panggil sebagai satu bajet, election budget pilihan raya. Jadi kita biasa anggapkan bahawa bajet pilihan raya tu akan merupakan satu bajet yang orang ramai suka. Kenapa orang ramai suka? Orang ramai suka sebab dikatakan sebab duit-duit semua tu masuk dalam poket rakyat dan sebagainya. Jadi rakyat kata okey, bagus pemimpin ni ya, dia buat bagi peruntukan duit. Tetapi rakyat kena ingat, duit-duit yang diterima oleh rakyat atau duit-duit yang diperbelanjakan dalam negara kita ini adalah daripada dua sumber. Sumber pertama ialah daripada rakyat itu sendiri, daripada cukai-cukai yang dibayar oleh rakyat. Jadi benda ni yang rakyat lupa selalu. Duit cukai adalah duit yang dibayar oleh rakyat. Sama ada cukai pendapatan. Tiap bulan kita ada gaji, kita ada tiap tahun kita bayar cukai-cukai dan sebagainya, cukai pendapatan. Cukai-cukai yang kita bayar bila kita beli barang-barangan, cukai SST dan sebagainya. Jadi pelbagai cukai-cukai yang kita dikenakan. Banyak cukai-cukai. Jadi semua cukai-cukai siapa yang bayar? Rakyat yang bayar. Jadi bila kerajaan terima cukai-cukai ini, dia akan ini sebagai sumber pendapatan kepada kerajaan untuk membuat perbelanjaan. Tetapi kadang-kadang untuk perbelanjaan ini cukai dikutip katalah 100 juta. Tapi perbelanjaan yang perlu ialah 200 juta. Mana nak cari 1 juta lagi tu? Kena berhutang. Jadi rumusannya ialah duit yang kita terima tu, duit yang kerajaan guna untuk perbelanjaan ada dua sumber. Sumber pertama ialah cukai yang dibayar oleh rakyat, dan yang keduanya ialah hutang negara. Dan kedua-duanya akhirnya akan dibebani oleh rakyat. Jadi bila rakyat terlalu seronok bila kita dengar pengumuman-pengumuman dibuat, bantuan sekolah, bantuan itu, satu menara yang hebat dan sebagainya, kita kena ingat duit semua itu disara oleh kita melalui cukai kita dan beban hutang negara. Itu yang saya ulang-ulang, chorus, duit kita. Sebab rakyat ingat dan faham. Jadi janganlah kita menilai sesuatu kerajaan itu. Kita kena lihat balik konsep election budget. Kita kena lihat balik konsep satu bajet pilihan raya. Jika bajet pilihan raya itu terlalu meletakkan duit-duit di poket-poket rakyat yang tidak produktif, kita kena berawas. Sebenarnya kerajaan itu kerajaan tidak bagus. Jangan undi dia dah. Sebab dia membazir duit kita. Sebab hutang negara ini kita kena ingat, Fudil, sebagai setiap hutang, satunya dia kena bayar balik. Yang keduanya, dia kena servis dia punya bunga, dia punya interest. Ya, jadi semua ini akan memberi kesan kepada ekonomi secara besar. Dia akan memberi kesan kepada inflasi, dia akan meningkatkan harga barangan dan sebagainya. Dia juga akan memberi kesan kepada produktiviti kita. Dan yang keempatnya yang penting bagi saya lah, Fudil, bila satu duit itu pergi pada sektor A, sebagai contoh, katalah kita belanja duit itu untuk buat satu projek yang mewah, 1 bilion. 1 bilion yang dibelanjakan untuk projek yang mewah itu tidak boleh digunakan untuk projek-projek lain yang mungkin lebih penting. Dari segi infrastruktur yang lebih penting, mungkin penting dari segi produktiviti, mungkin penting dari segi menjana pendapatan dan sebagainya, menjana pekerjaan dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kita sentiasa kena fikir tentang kos melepas. Jadi bila saya bincang sedemikian, Fudil, dia punya terlampau serius. Jadi saya buat lagu. Dan lagu tu orang sedar. Ialah bila seorang pemimpin tu buat satu pengumuman, kita kata dia yang hero. Sebenarnya duit tu duit kita. Jadi itu yang saya cuba nak tekankan untuk sampaikan kepada pendengar-pendengar kita, kita punya Rapera punya penyokong, bahawa kita kena sentiasa peka sebarang perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan. Kita kena lihat di manakah dana-dana ini disampaikan. Projek siapa? Kalau boleh, kepada siapa pun, syarikat mana yang dapat dana-dana ini? Adakah dana ini diberi kepada kroni-kroni mereka untuk memperkayakan kroni-kroni tersebut tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, dan hanya sejemput saja yang pergi kepada rakyat biasa. Jadi itu yang saya cuba sampaikan di sini lah. Duit itu duit kita, cukai hutang negara. Sangat penting mesej yang disampaikan Azuri, dan sangat menarik cara penyampaian tersebut. Dan saya percaya melalui lagu ni, saya harap orang lepas ni dengar pasal bajet, taklah orang kata
hanya tersenyum tengok apa yang duit yang mereka akan dapat. Mereka menilai daripada kacamata yang lain, Datuk Seri. Terima kasih kerana menyampaikan, mengajar mesej yang sangat penting. Jangan lupa viral lagu tu, dan mungkin admin boleh link lagu tu kepada kita punya Ya betul, perbincangan hari penting, ini. penting. Ha? Saya Macam percaya Faiz, penting. Terima kasih. Dan kita akan mudah, easy access supaya orang pun tahu kan apa yang kita perlu lihat kalau sekiranya mana-mana kerajaan pun dipilih. Terima kasih InsyaAllah. Datuk Seri. Kalau rakyat semakin mendidik, terdidik, Terdidik, ya. kita insya-Allah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih efisien, lebih berkaliber dan yang lebih bekerja daripada orang Penang kata dok kenyek. Betul Datuk Seri. Betul. Itu yang kita harapkan daripada yang pertama rakyat itu sendiri Kena terdidik. dan juga pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Rakyat terdidik akan melahirkan pemimpin yang baik. Kalau tidak, rakyat yang tak terdidik akan sentiasa teruja dengan pemimpin. Masih lagi dalam sikap feudal mentality. Masih mengangkat pemimpin sebagai idola-idola. Semua tu bahaya. Betul. Terima kasih Datuk Seri. Sama-sama. Thank you for the message, dan saya harapkan banyak lagi lagu-lagu yang akan membawa mesej-mesej yang InsyaAllah. penting untuk rakyat berfikir secara berihsan. Datuk Seri. InsyaAllah. Terima kasih banyak lagi sekali Datuk Seri, dan untuk pendengar-pendengar kita, bukan saja boleh tanyakan soalan-soalan, boleh request juga lagu-lagu lepas ni. Mungkin Datuk Seri boleh rangka setengah-setengah lagu yang bersesuaian dengan minat pendengar-pendengar kita. Terima kasih banyak Datuk Seri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.